Ramadan Karim, selamat menjalani ibadah puasa. Klise. Miracle. Kita ni suka tengok berkata miracle, benda yang magic-magic, supernatural. Because apa? Dia senang, tak perlu fikir. Kamu bertadarus, kemudian kamu berjemaah, makan satu talam. Nanti kisah langkah kawan. So masuk Ramadan, bagi orang yang dah alert, dia akan tak ada apa-apa dah. Dia dah get ready, dia dah mula dengan Qurannya sebelum ini. Maka Dia just sambung, continue je. Cuma maybe dia lagi dia akan vigorous rasa lah. sebab Ramadan ni vibe dia lain. Lagi rigorous, lagi vigorous. Yes, dan Ramadan ni vibe dia lain. Because Ya. pertama, I think betul lah rahmat Allah tu cukup dirasai lah. Cukup dirasai. Bulan lain bukan tak ada, tapi Ramadan tu sendiri mungkin orang semua telah cuba menyucikan diri mereka. Maka kalau daripada atas satellite ada lah kan, nampak tau. Nampak tu vibe dia macam mana World Trade Center kena dulu. Satu dunia panik. Begitu virus corona, satu dunia panik, mesti satellite dapat nampak dia punya aura. Begitulah Ramadan ni, kalau disuluh dari atas, rasanya akan nampak juga vibe yang cukup. Orang Jawa kata adem. Adem ni tenang. Tenang, damai, sepatutnya itu. Tapi dia tidak jadi damai bila kita bawa kereta jadi marah. Urut lapor. Kan? Di situlah sebenarnya mujahadah kita. Untuk sebenarnya saya lebih memandang pada puasa ini, kita faham bahawa okey, aku ni tahap ini rupanya nafsu aku. Baru kita nampak. Sebab Allah sedang nak memfilteringkan mana yang nafsu, mana yang bisikan syaitan, mana yang kau sendiri, mana yang seketul daging. So masing-masing boleh clarify pada waktu bulan Ramadan. So maksudnya bulan Ramadan ni is kita semua welcome to do the self-reflection punya. Self-reflection. Itu sebab saya selalu cakap bulan Ramadan reset minda, bulan reset minda. Dia bulan exam. Bulan reset diri. Saya cakap bulan exam. Habis Ramadan, then you kau tengok kau punya result apa. Dia umpama exam juga lah. Masuk ni kita buat apa semua, dan banyak juga orang tanya. Banyak orang tanya, macam mana kita nak tahu bahawa Ramadan kita diterima atau tidak? Sama macam haji. Sama macam orang pergi umrah. Balik tu kau sendiri boleh rasa, tak payah tengok orang. Betul. Kau sendiri rasa. Kalau kau istiqamah pergi rumah Allah, kalau di Masjidil Haram kau rajin pergi rumah Allah, rumah kau macam mana? Jadi balik rumah kau macam mana? Kalau di sana kau begitu begini, di sini macam mana? Kau boleh tengok sendiri. Begitu juga Ramadan. Kalau bulan Ramadan kita kerap tak pernah tinggal solat sunat witir. Witir itu, ini satu benda penting. Witir ni guys, kalau tak mampu sangat, buat satu rakaat cukup. Dan satu rakaat itu mungkin orang sibuk kata, saya qiyam malam semalam 12 rakaat, saya qiyam malam semalam tarawih semua okey lah, dia kata kan. Tiba-tiba mamak ni tak ada. Lemak ustaz, saya dapat satu je, saya buat pun witir satu rakaat. Mudah-mudahan itulah Allah Ta'ala kira qiyam kau pada malam Dia itu. quality bukan quantity. Dan quality dia. Yes. Dia quality. Kita kena faham. Dia kena faham macam ni. Ada ini saya benda yang pertanyaan. Tak tanya tak apa, aku buka salah aku jawab. Aku tanya. Ada orang tanya, tahajud macam mana? Qiyam macam mana ustaz? Ada beza tak? Ada beza. Ada beza. Apa beza dia? Okey, tahajud apa dia? Tahajud. Bangun tengah malam. Okey. Tahajud ni biasanya dia akan tidur sebentar. Walaupun take a nap. Walaupun about 3 minit, 4 minit. Itu mana take a nap and then dia bangun. Itu dah dikira tidur sekejap. Dia menunaikan ibadah selepas dia tidur, itu so-called tahajud. Tahajud. Tapi qiyam, dia tidak tidur. Dia berterusan malam tu. Dia mendirikan malam dia dengan ibadah. Itu beza dia. Jadi dua-dua ada pahala. Dua-dua ada pahala di sisi Allah. So tak payah gaduh. Siapa tidur, bangun, ibadah juga. Tapi orang namakan itu bukan qiyam. Ini solat tahajud. Sebab dia dapat tidur sekejap, bangun balik. Ada orang, tak ada ustaz, saya memang tak ngantuk, saya nak berdiri terus malam. Itu qiyamul lail, mendirikan malam. Sebab orang selalu tanya juga, dia kata tak tidur boleh ke? Dia kata tak ada pahala. Cakap it's okay daripada buat benda lain kan. Salat. Satu lagi is like this, I think kita banyak kita tak pegang ni, that Islam ni mudah, manusia menyusahkan. Dan agama ni, kalau hukum-hukum yang keluar pun, dia ikut, macam dalam solat pun ikut kemampuan.
lau mastati', kalau kau tak mampu buat ni, kalau tak mampu buat ni. So dia memang ikut kemampuan. Don't take advantage. But bila kau tak mampu, okay, kat mana kau mampu? Do this. Itulah Islam. Itulah yang Allah bagi. Sebab dia cipta manusia. Dia tahu manusia dia dicipta penuh kelemahan. So dia tak paksa macam everybody has to do exactly this. Ikut kemampuan kau. So kalau semua orang faham that, then insyaAllah ibadah tu jadi ringan. Sebenarnya dia perlu ada understanding. Sebab itu pentingnya faham Quran. And that is why I think lah, kenapa macam bulan Ramadan ni, maybe kita overlook the fact that bila kata dia bulan Quran, orang ingatkan pasal bulan semua banyak tadarus Quran semua kan. Tak. Dia memang bulan Quran. Syahrul turunnya Quran dalam bulan Ramadan. So sebab itulah dia kata dia bulan Quran. Sebab apa? Sebab Quran turun. And first of all, dia banyak benda kena tengok, kena ingat, kena sedar that Quran is the miracle of miracles. It's the biggest miracle. Kita ni suka tengok berkata miracle, benda yang magic-magic, supernatural. Because apa? Dia senang, tak perlu fikir. But benda yang Quran dalam tangan semua orang ada, kenapa kau tak angkat benda tu? That is miracle ada tangan sampai sekarang. Because why? Dia perlukan kita untuk berfikir. Orang malas fikir. So you overlook that. Jadi itu satu, it's in your hand. Dan bulan Ramadan dia turunkan daripada Lauh Mahfuz ke langit. Kemudian baru turunkan ke peringkat-peringkat dan sebagainya. The guidance kalamullah yang turun sampai hari ni everybody should have in their hand. Ataupun at least you boleh ada in your hands. And then dalil dia apa? Quran pun cakap apa tu ayat dalam surah I want to say Ad-Dukhan. Apa tu anzalna inna anzalna al-kitab apa tu bukan. Diturunkan pada malam lailatun mubarakatan. Malam yang barakah. Lailatul Mubarakah. So daripada Ad-Dukhan, daripada surah ayat ni, tafsir dia mengatakan bila kata malam barakah tu is referring to malam Lailatul Qadar, ataupun malam dalam bulan Ramadan. Lailatul Qadar dikatakan diturun pada bulan Ramadan. So malam qadar. Itu pun ada cerita dia juga. And then itu bab satu bab. So kalau kita faham pula Quran ni, again bagus membaca, as in recite. But you have to understand. If you don't understand, then how can you use it as your guide, as your guidance, how to maneuver through life? So you kena faham. It's even more important to understand. Ada someone, a scholar cakap, dia kata Quran is not just there for you to read. Quran is there for you to understand. So itu yang kata dia penting, that you have to understand. And then bila dah faham, itu yang macam tu, bila tahu, lepas tu akan tahu kenapa antara lain kita kejar malam qadar. Sebab apa? Kalau tengok dalam again surah Ad-Dukhan, bila kata malam qadar, apa tu, ataupun surah Lailatul Qadr tu, inna anzalna fi Lailatul Qadr. Sebab apa? Malam di mana malaikat ditugaskan to ascribe. Dia qada dan qadar. Qada tetap, right? Qadar boleh berubah mengikut usaha doa dan sebagainya, right? Kan? So pada malam tu Allah dah turunkan malaikat-malaikat ni untuk ascribe what's going to happen to you for the next year. Malam penentuan. Tapi it depends, it's predicated on what you do that night. Yeah. So sebab itu kata kejarlah. Because apa? What you do that night penentu untuk what's going to happen for the next year. Melainkan maut lain cerita tu dah bukan, sebab itu dah qada, tapi yang lain tu. So it depends. Itu yang cakap, that is why kata if you understand Quran, then you know what to look for, you know how to go through Ramadan. It's not specifically Ramadan for example, and you akan pandang Ramadan so important, so precious, so special. Because apa? That biggest miracle diturunkan pada bulan Ramadan. So relieve that. You get to relieve that tau. The energy is there. You get to relieve that moment. And apa tu, and satu lagi, Quran, kalau you go a step further, understanding the Quran, you akan faham kenapa it's mujizat. Kan? So this is the time lah. And maybe if you kalau kita dapat faham, dapat grasp this, have this comprehension, then maybe kita akan nampak Ramadan ni dia bulan ibadah, dan dia bukan bulan untuk Syawal. Dia Syawal tu untuk Ramadan, bukan Ramadan untuk Syawal. Sebab itu saya lebih suka, saya suruh tadi dia orang tukar banner tu. Ada banner. Ramadan Karim, selamat menjalani ibadah puasa. Klise. Saya tukar. Selamat beribadah. Selamat menikmati ibadah. Supaya kita rasa bahawa nikmat ni, kita semua nak nikmat.
Mengapa Ramadan bila kau menjalani letih babe? Kalau kau suruh jalan, paksa orang jalan, orang tak nak berjalan, letih babe. So cuba ubah. Manusia kadang berpandukan pada bahasa, dia nampak macam ni kan, nikmat. Cuba tukarkan depresi Ramadan ni yang kamu kata payah ni kepada inspirasi. But you not have, you tak terinspired lah kalau you letakkan perkataan-perkataan macam ni. You kena letakkan jargon, bahasa-bahasa yang kena dengan nikmat itu. Allah nak sebenarnya nak bagi nikmat pengampunan, nikmat engkau membersihkan jiwa engkau, menghapuskan dosa engkau. Dan saya nak cerita tadi, nikmat paling besar juga Lailatul Qadar. Min khair min alfi syahr. Malam lebih baik dari 1000 bulan. Saya nak bagi tahu, malam itu malam qadar, malam penentuan. Malaikat itu Allah tugaskan melihat apa yang dia buat, dan itu yang disuruh kita berdoa, bermunajat, beribadah. Kerana di situ malam penentuan, kalau mengikut ulama-ulama, dia bahaskan malam tu adalah malam engkau nak kahwin dengan siapa tahun ni, tahun depan ni. Engkau jodoh engkau siapa, mati siapa tahun ni. Semua ada kat situ. Malam qadar. Tetapi ingat satu benda ud'uni astajib lakum. Kalian berdoa, call on me, I will answer. Call on me, I will maknanya kita yakin bahawa Allah tak tuli, Allah tak pekak, dan kita disuruh memohon. Ini Allah yang suruh. Makna jangan sombong sampai tak berdoa. Minta. Itu urusan aku nak bagi ke tidak. Tapi kalian aku suruh minta. Dan ingat ada satu ayat daripada hadis At-Tirmizi. Ini benda ni yang terbaik untuk kita bincang. Apa kata dia? La yaruddul qada illa du'a. Rawi Tirmizi. Tidak ditolak satu-satu takdir, ketentuan, melainkan dengan doa. Qada ke qadar? Ini qada. Oh, so sama sebab qada ni dan qadar ni dia tersimpan pada sisi Allah. Dia ada satu namanya Umul Kitab. Itu memang hak Allah. Dekat Umul Kitab ni yang dah tertulis. Tapi hak Allah sama ada nak mengizinkan, mengubah, sebab kalau dari segi risalah tauhid, Allah berhak atas sesuatu. Maknanya itu ikut suka Allah. Tetapi atas apa yang kita buat, kita minta. Jadi di sini penting supaya semua jemaah yang masuk dalam madrasah Ramadan ini, supaya jangan berhenti meminta pada Allah benda yang baik-baik. Minta benda yang baik-baik. Kemudian paling penting nak minta apa? Guys, tak ampun. Yes. Sebab itu bila Aisyah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, andai aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang doa aku perlu panjatkan? Nabi tak kata apa, melainkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau jadi imam, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Which means what? Mintalah Allah kasihani kita, ampuni kita, dan minta bersihkan kita. So itulah the best doa. Seandainya Allah kabulkan, you bayangkan you banyak dosa macam mana pun, which mean kalau Allah Ta'ala kata hazaf, gugurkanlah, dan kita dimatikan, apa lagi yang lebih baik? So that's sebab dia kan the best deed. It is actually ultimate gift. Ultimate gift. Yes, and then it's the ultimate, macam ni, banyak-banyak benda yang kata kena minta ni. Actually, sebenarnya Islam ajar untuk minta ampun, because ada hadis, ada kisah pasal Abdullah bin Jud'an. Dia dulu memang pemurah before dia masuk Islam. Dia sempat masuk Islam. Tapi dia belah keluarga, kira macam ada kena-mena dengan Aisyah radhiyallahu anha. So, Aisyah tanya pada Nabi, dia kata dia dulu pemurah. Ada tak ganjaran untuk dia? Dia memang very generous. Nabi kata tak ada. Satu sen pun tak ada, benefit nothing. Because why? Dia tak pernah minta ampun satu hari pun. Which means you have to always ask for forgiveness. Kalau tidak, whatever goodness you buat, kalau kau tak minta ampun, dia sia-sia. So dia tu selalu minta Rabbi ighfirli khati'ati yawmiddin. Ya Rabb tu besar, nama Rabb tu besar. You're asking for someone who's a sustainer, cherisher, provider for you. Rabbi ighfirli, ampunkanlah aku khati'ati yawmiddin, bila datang pada hari kiamat nanti, hari judgment nanti. You terus minta. Dan bila hari kiamat nanti, ada Allah akan jumpa seorang, akan kata, dia akan tunjuk kau buat ni. Dan kau have no choice. Kau kata yes, yes, aku buat ni. Dan apa tak Allah cakap? Because kau minta ampun, Allah akan cakap macam mana aku telah sembunyikan di dunia, kat akhirat ni aku hapuskan. Aku telah I hid your dosa kat dunia, akhirat ni aku hapuskan.
Because Menarik. but start dengan istighfar. Selalu minta maaf, rabbighfirli khati'ati yawmiddin, ataupun rabbighfirli Allah maghfirli wa tubu ilaih, istighfar, astaghfirullah, faghfirli, anything, but always minta ampun dengan Allah. Sebab itu Saya ada soalan. silakan. Dia macam lari sikit, tapi bab pengampunan Allah lah. Baik. Kalau macam jual karipap oksigen, nak minta ampun kat siapa? Karipap oksigen tu apa tu? Oh, kembung lebih. Kentang tak ada. Kentang tak ada. Ni berlaku That ni. one, Puff je. that one bagus masuk bab, what do you call it? Is it muamalat? What do you call it? Business apa? Tapi Nabi ada sebut pasal Ni business. bab muamalat. Very important. Bila when it comes to Ramadan kan, this is our culture lah, orang Malaysia, orang Melayu lah. Inilah bulan yang diorang gunakan sebagai peluang untuk cari rezeki yang lebih, which is good sebenarnya kan. Tapi at the same time, contoh kalau kita pergi kat bazar Ramadan, kita boleh nampak orang yang berniaga ikhlas dengan berniaga yang tak ikhlas. Kadang-kadang lauk basi. Kan. Dia kalau yang tak sedap tu nombor 2 lah. Itu kita tak tahu lah, wallahu alam kan. And then macam contoh tadi lah yang saya tanya. Okay, jual karipap oksigen. Contoh kan. So how do you reconcile that? Yeah. Go out with that hadis. Hadis tu you baru share dengan someone. Tak, What was it? sebenarnya dalam soal muamalat dia penting. Kita tak boleh dalam jual beli tak boleh ada dipanggil gharar. Gharar ni penipuan. Okey. Gharar ni dah banyak berlaku sebenarnya, bukan bulan Ramadan saja. Even dalam Shopee, dalam Lazada pun berlaku. Sorry to say. Berapa ramai yang tertipu dengan barangan yang diiklankan tak sama bila sampai di tangan. Tapi pada siapa kita nak mengadu? Dan orang macam tu je lah. Paling-paling pulang balik ataupun marah lah dalam komen. Kan. Takkan nak ngadu dekat customer service je kan. Betul. Kalau masuk dalam bazar Ramadan, satu benda yang pertama, efek dia adalah kepada si peniaga itu sendiri lah. Allah dah bagus bagi ruang Ramadan, syahrul rizqi, bulan untuk cari rezeki. Tiba-tiba kau buat macam tu. Kau letak oksigen. Kau letak oksigen banyak. Inti sikit. Maknanya mungkin kesan ataupun akibah daripada kau buat macam tu orang tak akan belilah. Sekali tu je lah kan. Mungkinlah orang yang datang bergesa-gesa tu beli jugalah kan. Itu nasib lah kan. Nasib dia lah dapat oksigen tu. Tapi nak ceritanya ialah dalam Islam dia ada sistem muamalah. Dia tak boleh. Even Rasulullah SAW pesan selalu, bila ada buah-buah selalu buah-buah yang tak berapa elok tu dia orang letak bawah. Supaya bila nampak atas cantik, kaut sekali. That's a problem. Kalau kita pula, macam saya pun niaga durian dulu dekat kampung. Durian tu berlubang. Pergi ambil tanah, tak sampai. Jadi bau jatuh. Guna punya orang. Tanah, bau jatuh. Ini perkara-perkara macam ni guys, kita elakkan. Sebab ingat satu orang tengah bawa seberkas kayu. Kemudian dekat gigi dia makan daging ni, agak terselit lah daging sikit. Tengah-tengah tu dia terkaut lah kat kayu ni yang dia nak bawa kat tempat kerja dia tu. Dia ambil ranting tu sikit, dia patahkan. Yang itu boleh hisap oleh Allah SWT. Bayangkan apa yang kita buat selama ini dengan semua orang. Macam mana nak jawab kat akhirat agak-agak? So fikirlah. Bayangkan kalau karipap tu harga je berpada-pada lah kan. Kalau itu yang sebab masalah itu yang orang lari kat tempat IKEA tu dah tentu sedap. Sorry to say lah, bukan be generous. I mean IKEA tolong sponsor Okay, tapi nak bagi tahu dia nak bagi tahu bahawa mesti ada sistem muamalat yang benar, barulah sah jual beli. Nabi suruh letak yang busuk kat atas. So tunjuk clear, bagi clear that kau ada yang busuk. Yang ini busuk. Tapi kalau nak beli juga mungkin dia buat tempoyak. Contoh kan durian. Dia masih balik kat durian juga ya. Dia tukar tanah tu. Tapi kalau bab kuih apa semua ni kan, Ana rasa benda tu akan spark cepat sebab orang akan tahu kedai ni aku beli memang semalam. No, guys, it's like tapi, this. Yang kasih makan pun Allah.
Yang kasih kau duit rezeki untuk beli mama pun Allah. So kenapa kau kedekut sangat? Yang bagi kau makan Allah, bagi kau pakai baju Allah, yang bagi kau bernafas pun Allah. Nothing is yours. Kan? Allah, siapa boleh kenyang? Allah. I mean, apa tu, tak luak pun. Kalau look, Allah yang memberi kau makan ialah yang maha kaya. So takkan pernah luak pun. Macam mana kau boleh macam rasa takut sangat nak bagi tu? So bagi je lebih. Kau tak yakin Allah Satu lagi, mana dia datang perangai penipu ni? Aku tak faham. Dia makin banyak suka sakati. Mentang-mentang lah aku tak nampak lagi. Janganlah suka. Aku dah dapat membongak salah Betul membongak tu. Membongak lah kan buat belajar. Sebab itu kita sekarang ni buat ilmu Syekh. Bukan hanya ilmu masak je kena pandai. Ilmu soal besok selepas kita mati. Kena tahu. Benda kecil pun Allah ambil kira. Bayangkan benda-benda macam ni kalau letak dengan harga macam tu, makanan basi tu mungkinlah wallahualam lah, kadang-kadang kot dia memang tak ambil cakna langsung pun, janji nampak menarik je tapi sebenarnya hampir. So ambil iktibar lah bulan Ramadan kali ni kita memberi lebih tu tak apa, barakah, beri lebih. Kita kan? Islam, kita janganlah ikut yang bukan apa tu, yang tak ada akidah ni. Betul, kita ada akidah. Kita ada Quran dan sunnah. Sebab kita Allah dan Rasul. Kita dah diajar, kita ada kepercayaan. Yang tak ada, yang bukan dengan agama Islam, yang tak ada that guidance, dia orang tak tahu benda ni. Sebab itu dia boleh buat apa saja janji jalan, apa saja janji jual. Even tak kalau dari segi haram. Even kalau bukan agama sekalipun, there's a thing called business ethics. You think everybody practice business ethically? Kan, regardless of your faith, dia still tak buat. But because apa? Because there's no fear of God. Ataupun maybe kalau non-Muslim kebanyakannya, I'm not saying just not Muslim, people yang tak ada faith for example kan, they don't know macam dia on the question the knowledge ataupun ilmu, ataupun at least kita dah diberitahu bahawa ada kehidupan selepas mati. They don't know that. Therefore to them sama ada okay, maybe there's no nothing. So last kali bila mati just warm food. So what? Let's do it. Nothing. Sebab itu dia boleh jalan terus and zalim pada orang no matter what. Tapi kita Islam, kita ada that guidance. Ni masalah bila tak nak faham Quran, dia tiba marah. Kan dia bulan puasa. Dunia ni penjara. Kan dipak oksigen. Itu ada kalimah falsafah menyatakan dunia ni penjara bagi orang mukmin. Kita terima falsafah tu. Betul. Sebab kita ada tertakluk pada hukum hakam. Dan kita kena bersabar. Dan hikmah dia amat besar. Tapi bila kita tak boleh nak baca hikmah, itu yang jadi mak jemaah tu dia tak faham. Islam dan Allah pun cakap manusia, you buka against surah Ad-Dukhan, surah Al-Mulk, Mulk Ad-Dukhan. Allah cipta manusia ke dalam kabat, dalam hardship. So bila kalau kata Allah kenapa kita buat dah minta Allah tak bagi. Kalau you buka Fatihah, you study Ar-Rahman Ar-Rahim, you boleh tengok. Tak apalah, kita will get into that insyaAllah one day. But here's what Islam ajar. Islam tak ajar instant gratification. Islam ajar delayed gratification. You know, ganjaran akhirat besok. Bukan kat dunia tak dapat. Dapat. But you know why? Because apa? Ajar kau to be wiser. Bila instant, you tengok what happened hari ni. Trending. Semuanya nak instant gratification. Trends are ephemeral. End up? Macam mana jadi? Kan? Tak ke mana? Nothing. And then you kosong lepas tu. You tak jadi manusia yang ada substance. Jadi depressed. Maybe enjoy sekarang. Tapi you know what? Along the way, kita bukan forever. Kita bukan immortal. And kita tak tahu masa ke depan apa akan jadi. You may think that macam, I'm pretty now, I'm strong now. Ataupun, I have this, I have that. Allah boleh tarik just like that. Then what? Kan? Baru ada akal. So, come on lah. Islam ajar delayed gratification. Understand Quran. Take time to understand the Quran. The beautiful in Islam is bila kau banyak memberi, kau akan lebih dapat banyak menerima. Bila kau banyak mendoakan orang lain dan orang yang tak tahu pun, kau tak rugi sedikit pun. Bahkan doa itu dah dapat balik kepada engkau. Sebab malaikat yang nak angkat bakal cakap walaka bimithli, untuk kamu sama juga. Walaka mithlu dhalik, untuk kamu macam tu juga. Macam kita buat podcast ni, kita berkongsi ilmu, bukan pandai tapi berkongsi ilmu. Kita keluarkan ilmu, maka bertambah ilmu kita. Tak rugi je. Tak rugi. Jadi sebab itu penting sekali. Itu yang Saidina Ali ditanya kan. Kalau Ali, kalau aku bagi kau ilmu dengan harta, apa mana kau pilih? Aku ambil ilmu. Mengapa aku ambil ilmu? Sebab ilmu kalau aku bagi akan bertambah ilmu aku. Harta aku bagi orang akan berkurang. Kan? Ilmu kalau aku bagi dia akan harta kalau aku bagi orang dia akan berkurangan lah kan, tapi ilmu tu makin bertambah. So
Ini benda dia macam connection, macam dia kata if I get from this person I get one more ilmu. When I get another person, this one another one more ilmu, another one more. Dia tak macam ringgit. Kalau aku ada RM1, aku bagi kau dapat RM1. Kan? Bagi RM1 je, tapi ilmu tidak. Ilmu dia berganda-ganda. Dia dapat lebih. Maksudnya kalau dia duduk dekat pound sterling tu akan jadi pound sterling lah. Tapi kalau duduk dalam akhirat, dia tak ada pound dengan sterling, dia tak ada ringgit dah. Dia hanya dinilai oleh rahmat Allah yang begitu luas. Banyak mana ikhlas kau memberi, begitulah Allah akan membalas balik. Benda ni orang tak nampak. Apatah lagi dalam bulan Ramadan ni. Satu lagi bila you kasih makan kan, I mean you dapat katalah daripada you punya perniagaan tu, dan benda tu tak tahulah kau kasih anak boleh makan kan lepas tu. Dia itulah kadang-kadang kalau kita hanya berpandukan Diorang kepada tak salah, tapi berpandukan hanya nakkan duit, nakkan habuan, memang kau akan lelah lah. Bila kau tak lillah, kau akan jadi lelah. Tu cerita dia. Bila kau tak lillah, tak ada lillahi ta'ala tu, kau akan jadi lelah. Oh nak buat ni. Sebenarnya tak jadi pun. Tak jadi. Dalam hidup Allah ni, menggagalkan rancangan kau. Dalam hidup ni dia 99% tawakal. 1% usaha. Kita terbalik. Kita terbalik kan. Pergi mana-mana motivasi kan semua cakap kau kena ni, kau kena ni. 95% usaha, 5% kita tawakal lepas tu. Telinga ke tak? Boleh telinga orang. Maksudnya orang lupa yang maha memberi. Orang nampak siapa yang bagi aku tadi, tapi orang tak yang maha memberi tu. Maha ni itulah, orang nampak yang maha je sekarang, tapi yang maha memberi tu, siapa yang maha mengasihani. Saya nak tutup dengan satu benda. Bulan Ramadan ni hampa kena buat ni. Pasal kira orang Kedah, aku jangan cakap Kedah. Dia hampa kena Ada yang doa abang kat aku, dia kata ni, Ustaz saya ni doa lah banyak kali dah, macam-macam doa lah berpuluh tahun dah. Gigi dah makin guguk, mata dah makin kabuk, pipi dah makin kendor, obat dah makin terabuk, makan bubuk jalan macam tu sungkok, doa tak lepas-lepas lagi. Ustaz, lagu mana ni? Ni Penang ni. Tu dia. Penang. Punggah. Punggah. Okey. Lagu mana nak buat? Sebenarnya bukan ada lagu apa. Dia tak tahu teknik dia. Lawyer. Cuba kita tengok teknik dia. Teknik dia apa? Tengok ulama bagi tahu. Ulama bagi tahu apa? Ubah cara doa kalian. Macam mana? Daripada at-talab kepada asyakir. Apa itu at-talab? At-talab ni meminta. Mohon. At-talab. Asyakir, apa asyakir? Syukur. Golongan yang bersyukur. Ubah sekarang, this is the time for us untuk ubah metodologi cara doa. Dah berapa tahun dah minta? Tak dapat kan? So sekarang ubah metodologi doa, cara kita berdoa. Doa terus, tapi cara tu daripada at-talab kepada asyakir. Maknanya at-talab adalah meminta-minta. Dah banyak kita minta dan banyak juga Allah bagi. Tapi Allah ni memberi kadang-kadang tak apa yang kita minta, tapi beyond apa yang kita minta. Tapi kita tak sedar. Lebih lagi sebenarnya, tapi kita tak sedar. Kita minta kekayaan, tapi dia bagi kita kesihatan. Kita minta kesihatan, dia bagi kita benda yang lain daripada itu. Kalian kena cerdik, sebab itu dia bagi akal supaya kita berfikir, mentadabur. Okey, at-talab adalah meminta. Sekarang ulama kata cuba ubah kepada asyakir, mensyukuri. Sebab itu kalau kita tengok dalam sejarah para anbiya, orang yang paling kuat diuji di atas dunia ni adalah para anbiya. Para anbiya, bukan kita Kita ni kan dah teruk benar dah kena uji rasanya. Nak gantung diri dah rasa. Walhal dalam Quran, dalam hadis semua dah clear cut. Orang yang paling, insan yang paling teruk diuji adalah para nabi, para anbiya. Contoh Nabi Yunus ditolak oleh kaum dia, tak mau terima dakwah. Nabi Yunus pun macam rasa dah macam dia rasa takut dah pergi berdakwah. Allah suruh dia tak nak buat. Kalau boleh tak payahlah tu salah. Jadi dia rasa macam agak frustrated, maka dia keluar, dia lari dia kaum dia tak nak. Akhirnya naik kapal tu, semua tahu cerita tu kan. 3 kegelapan. Pada malam tu dia bertolak, malam tu dia naik kapal, malam tu juga diundi-undi 3 kali nama dia naik untuk dicampakkan ke dalam laut. Maka campak ke dalam laut, pada waktu malam gelap gulita, ditelan pula. Diperintahkan oleh Allah, ditelan oleh seekor ikan.
tak adalah ikan paus ke ikan apa, itu yang dalam kitab panggil Zunnun. Zunnun ni Yunus punya cerita. Zunnun. Tapi ikan tu ikan besar lah, maksudnya ikan tu menelan Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Masuk dalam kegelapan perut ikan, malam gelap gulita. Perut ikan tu malam gelap gulita. Ikan besar tu tempat dia sarang kat bawah dasar lautan. Dasar lautan paling gelap gulita. Yang rumah aku ni memang tak boleh. Kalau tengok deep dalam air ni memang rasa lemas. Kan? Tak ada fans. So, 3 kegelapan menimpa Nabi Allah Yunus AS. Adakah Nabi Yunus meminta? Ada? No. Ada. Nabi Yunus tak minta. Dalam doa Nabi Yunus tetap la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi Tuhan yang berat di sebelah dengan kau. Dia declare dia punya fault. Dia punya mea culpa. Ini yang kita nak cakap mea culpa tadi tu. Dia tetap menyatakan dirinya yang salah. Dirinya yang kurang bagus. Sama juga dengan our parents, Nabi Adam AS, Siti Hawa. Banyak. Kan? Semua Nabi. Semua akan cakap semua Nabi. Rabbana kalau ini cerita baru Nabi Allah Yunus. Nabi Allah Yunus tetap berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dan zikir itu berbisik-bisik di perut laut tembus ke langit sehingga Allah memerintahkan para malaikat. Maka akhirnya Nabi Allah Yunus dimuntahkan oleh ikan balik ke daratan. Satu. Nabi Allah Adam, kisahnya memakan buah terlarang, maka dicampakkan ke dunia. Okey, apa yang Nabi Allah Adam kata? Nabi Allah tak menyalahkan mengapa aku dalam syurga, tak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mana kamilah menzalimi diri kami. Mana kata kalau kau tak memberi rahmat kau pada kami ni, kau tak have mercy, kau tak kesian kita orang dan tak ampun kita orang, habis merugilah kami. Jadilah kami orang yang merugi. Which means what? Menunjukkan bahawa dia tidak meminta. Dia mengakui bahawa dia yang serba kekurangan, lemah, gagal, dan dalam erti kata lain dia tetap mensyukuri. Contoh Nabi Ayub. Nabi Ayub lagi teruk. Nabi Ayub dikabarkan penyakit dia, menimpa penyakit yang teruk tu, yang kronik ni, ada yang kata 3 tahun, ada kata 7 tahun, ada yang kata 17 tahun, ada kata 70 tahun. Okey, let's say lah 70 tahun ataupun 17 tahun cukup lah. Tiba-tiba bini dia je yang bertahan. Bini saja yang bertahan. Sehingga dia kabarkan bini dia waktu nak beli ubat, tak ada dah. Tak ada apa sumber dah. Dia potong rambut dia, dijual di pasar. Kok lah boleh bantu nak beli ubat untuk Nabi Allah tercinta, Nabi Allah Ayub. Dan bini dia kata, abang, berdoalah kepada Allah, kan? Berdoalah, mintalah, sebab ini adalah merupakan prophet, kan? Tapi Nabi Ayub kata, aku malu nak minta kepada Allah, sebab aku sihat berpuluh tahun dan aku disakitkan oleh Allah hanya beberapa tahun ini sahaja. Malu aku nak minta. Inilah kaedah yang anda katakan tadi, at-talab, meminta, asyukur, mensyukuri. Nabi Musa AS, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nabi Musa sama. Kalau banyaklah cerita rentetan apa segala saja kebaikan kau nak bagi, aku sangat memerlukan. Nabi Yusuf sama juga, bila dia nak diterkam oleh Zulaikha, kan, ada doa dia dalam Quran, dirakamkan dalam Quran, menyatakan penjara itu lebih baik bagi aku. Which means what? Dia tak kata bahawa Allah dia menyalahkan takdir, menyalahkan Allah, tidak. Dia berdamai dengan takdir. Ini ayat dia berdamai dengan takdir. Dan akhirnya semua insan yang hebat diuji ni, para nabi yang tercinta ini, semuanya terlepas dari ujian-ujian ini. Syarat dia apa? Bukan meminta, tapi mereka mensyukuri apa yang Allah bagi. Which means what? Mereka inilah golongan yang wali mardatillah, yang mendapat keredaan Allah. So, dapat rightly guided. Kita ni kadang-kadang memang minta kita banyak, tapi sebenarnya kita tak terbanding dengan apa yang Allah sebenarnya minta kepada kita. Sikit sangat, tapi kita minta tu lebih. So carilah erti syukur, cuba dapatkan dan mensyukuri. Banyak puji Allah, banyak mensyukuri nikmat Allah. Kerana apa? Dalam Quran disebut la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu syukur, pasti aku tambah. Allah janji. Ini bukan kita berjanji. Ini bukan janji Melayu. Ini janji Allah. Pasti aku tambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur,
azab aku amatlah pedih. Kamu tak akan mampu. So itu antaranya. Dan last but not least, saya nak bagi tahu bahawa paling penting dalam bulan Ramadan ni, jangan jadikan bulan Ramadan ni sebagai kita katakan bahawa ini bulan adat kita menghadapi Ramadan. Macam itulah. That's why bila keluar bulan Ramadan, sama, same old. Maknanya kita akan jadi balik back to the roots balik yang dulu. Back square one. Back to the square one, sama je. SpongeBob, sama je. Dia jadi begitu balik. Walhal dah dibasuh. Which means what? Macam kita katakan tadi, dia tidak dapat sebenarnya kejayaan dalam madrasah Ramadan tadi. Dia tak berjaya. Kalau orang berjaya, macam mana dia boleh beristiqamah dengan apa amalan-amalan dia tadi. Dan ingat ya bahawa disebutkan bahawa dalam istilah bahasa Arab, al-istiqamah thaqilatun, al-khafifatu hiya istirahah. Istiqamah tu berat atau istiqamah tu payah. Istirahat itu mudah. Betul. Begitu juga disebut oleh Ibn Taymiyah, kan? A'zamul karamah luzumul istiqamah. Karamah yang paling agung ialah senantiasa istiqamah. Which means what? Kita suka nak tengok macam Wawa cakap tadi, miracle. Tengok orang berjalan atas air. Ui, kita kena minum air kaki dia ni. Berjalan atas air kot. Kan? Inilah manusia akhir zaman. Mudah tertipu dan ditipu. Ini masalah kita. Sebab itu balik pada agama Islam ni, dia agama yang penuh dengan rahmat, kasih sayang, agama yang ada logic, reason behind it. Dia bukan merapu, tapi atas ilmu yang betul lah. So saya nak bagi tahu di sini bahawa do not be the best lah, but be better. Kita istiqamah ni, itu je. Kita kadang-kadang nak raih terlalu tinggi, you nak buat goal yang terlalu tinggi, you nak achieve that goal, kadang-kadang kau jadi gila, babe. So go with the flow, ikut panduan apa yang syarak suruh, apa yang Nabi suruh, dan ikut kemampuan kau. Jangan ikut tengok orang lain. Ni kita bukan apa, dengan semayang pun kadang-kadang kita mata kita liar. Betul. Sebab ada baru ni orang semayang, dia kata, Ustaz, tadi saya semayang, saya tengok berdari kita punya kaki, sedap, ibu jari dia macam baby lah, botak-botak putih. Dia tengah semayang. Maknanya macam mana dia macam baby lah. Tipu sebenarnya dia bukan Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Tak, mata tu kan kadang liar kan. Betulkan yang biasa. Harapan saya di sini dalam podcast ni, biasakan yang betul. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Kadang-kadang kita dakwa kita yang betul. Sebenarnya tak betul pun. Suami isteri umur dah 70 tahun. Suami 70, bini 60 tahun. Suami 70 tahun, dia kata dia steady lagi. Bini aku mungkin pekak. Dia pun bagi tahu kat isteri kat dapur tengah masak. Kan? Tengah masak gulai jenahak asam pedas, kan? Maka suami kata, "Yang masak apa yang?" Tak menjawab. Daripada dewan rumah tengah ni dengan dapur, kan? Dia bukan rapat lagi. Yang masak apa yang? Tak menjawab juga. Rapat lagi. Yang masak apa yang? Tak menjawab. Suami kata apa? Aku 70 tahun pun elok lagi. Dia 60 dah pekak dalam hati suami lah. Lala pergi dekat lagi, dekat 5 kali sampai belakang bini dia, kan. Yang masak apa yang? Kata. Awak ni dah kenapa? Kata yang. Kenapa pula? Tak, saya daripada ruang tamu sampai ke sini, saya tanya tadi awak masak apa? Dah tu, yelah, mengapa kan? Saya dah jawab 5 kali dah. Plot twist. Ujung-ujung plot twist lah. Aku punya dia yang pekak. Dia biasa yang betul-betul yang biasa. Jangan ingat kita betul ni biasa. Kena ingat Okay bro, insyaAllah. So ada apa lagi? Tapi perkataan istiqamah tu actually it's interesting lah, because apa dalam Al-Fatihah kita duk sebut apa tu ihdinas siratal mustaqim. Perkataan mustaqim tu actually dia datang daripada, dia derivatif daripada iqamah dengan qaim. So dan dia istiqamah itself ataupun iqamah itself, dia ada maksud dia yang memang dia bukan just setakat berdiri. Dia ada masukkan hardship. It's not easy. Point dia. Kalau setakat berdiri, itu saranan imam sebelum kita berjemaah. Stawu aqimu sufufakum suddul khalal wa tarasu. Itu imam sebut, suruh berdiri betul, rapatkan saf, lutut bahu bertemu bahu, kan, jangan ada ruang. Itu tu. Tapi istiqamah
dia lain. Dia requires more actually. Dia bukan just takat dia bukan kata macam istiqamah maknanya kita consistent. Tak, it's more than that definition. Tapi insyaAllah ada rezeki kita masuk tentang tafsir Al-Fatihah maybe. InsyaAllah. So basically kita harap Ramadan ni sediakan kita sesuatu bekal untuk kita bawa ke bulan-bulan yang selepas itu. Exactly. Coming year especially. Akan jadilah seumpama salafus soleh yang dia tahu bahawa nikmat yang keberadaan mereka dihidupkan dalam bulan Ramadan. Dia orang rindu. Dia orang rindu suasana itu. Dan kita pun rindu. Kalau bagi yang rasa, dia akan alamak hening betul lah bulan Ramadan ni. Lain lah. Masuk Syawal. Ini yang masuk satu Ramadan, Ramadan tiba, itu Ramadan tiba, ataupun kadang-kadang Ramadan datang, dia nak masuk Ramadan, hati pun girang. Betul ke kita girang Ramadan datang ni? Baru satu lagi masuk satu Ramadan, keluar lagi kedua. Ramadan kedua berlalulah sudah Ramadan. Dah berlalulah. Ya. Belum lagi baru masuk first day baru Ramadan. Jadi hati-hati guys. Nak berhibur boleh, bukan tak boleh. Tapi cuba hiburkan diri kamu dengan kalamullah. Hiburkan diri kamu dengan zikirullah. Ini yang Allah nak ajar. Supaya 11 bulan kita melarangkan diri kita dengan dunia. Kali ini kita belajar untuk divide benda tu. Kali ini kita belajar untuk filtering mana yang benar-benar permata, mana yang benar-benar kaca. InsyaAllah. Lahir nanti kita keluar dalam bulan Syawal. Sebab itu namanya Aidul Fitri. Kalau Hari Raya Korban, Aidul Adha daripada Udhiyah. Pengorbanan, korban. Tapi ini mengapa fitri? Sebab kamu telah bersih, kamu telah suci, kamu telah bersihkan diri kamu, kemudian kamu telah mendirikan tarawih, kamu bersolat, tahajud, berqiyamul lail, kamu bertadarus, kemudian kamu berjemaah, makan satu talam. Nanti kisah langkah kawan. Kawan. Tak, yang penting sekali maksudnya di sini, setelah kita latih tubi semua itu, maka kita bersih. Maka kembali kita kepada Hari Raya Aidil Fitri, kembali kepada fitrah kamu bersih. Seumpama bayi yang baru lahir. Cuma masuklah, mulalah Syawal, datanglah Zulqa'dah, Zulhijjah. Sebab itu Islam ni, kalau kita tengok deretan hari-hari dan musim bulanan itu, ada asbab musababnya. Lepas Syawal dah bersih, standby. Duduk diam-diam. Qa'adah. Duduk qa'id. Sebab apa? Haji pula. Besar lagi. Ini yang rukun Islam kelima. Ini paling besar. Dan pengorbanan bukan hanya dari segi nak puasa saja. Tapi ini pengorbanan wang ringgit bagi yang mereka berkemampuan. Spiritualnya, fizikal kena kuat. Sebab ada manasik haji yang perlu kita lakukan. Nampak tak? Maknanya dia ajar kita daripada mula Muharram tu. Muharram, Safar sampai ada Rejab, ada Sya'ban, ada Ramadan, ada Raya. Kemudian kita menempuh suatu ritual ibadah dalam Islam yang cukup hebat, iaitu manasik haji. Haji itu tidak ada gambaran yang lain melainkan dakhalal jannah, bagi mereka mendapat haji yang mabrur. Tapi sama jugalah. Kalau balik haji, ada juga yang haji mabrur, ada yang haji mardud. Haji mardud, haji yang ditolak. Tapi haji yang mabrur, balasannya tak ada dakhalal jannah. Maka syurga lah bangkatnya. Syurga ni hak Allah, tuan-tuan dan puan. Saya nak sembang ni bukan cerita pasal syurga, neraka, tak. Tetapi petiklah kata Rabi'atul Adawiyah. Yang ini power babe. Kata Rabi'atul Adawiyah kata dia apa? Dia kata, kalau ya Rab, kalau aku beribadah kerana takutkan neraka-Mu, campakkan aku ke dalam neraka. Kalau aku beribadah kerana inginkan masuk syurga-Mu, maka jangan kau masukkan ke syurga. Begitu sekali dia nak, sebenarnya dia nakkan Allah. Dia nak redha Allah itu. Bukan lagi tamsilan ataupun gambaran-gambaran ataupun diumpan, dipancing-pancing dengan ketakutan neraka ataupun kehebatan syurga. Bukan. So kata ada itu orang yang paling tinggi ya. Sebab ada syair dia kata, biar tangisanku tiada berdarjat, biar aku diazabmu kerana aku rindu dalam cintamu. Okay, so thank you so much. Terima kasih ya Ustaz, Aqil. Thank you dia. Wallahu a'lam ya, insya-Allah. Sudi bersama dan juga dah habis. Terima kasih semua yang sudi join bersama kami semua. Mudah-mudahan kita dapatlah apa kata? Kita minta Allah bagi kita kefakihan daripada ilmu yang dapatkan. Allah faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Siapa yang Allah kalau inginkan seorang tu kebaikan agama, Allah bagikan dia yufaqihu fid din. So kebaikan agama. Jadi kita harap daripada kita minta, apa semua kena minta Allah.
Dan last sekali, of course, selamat orang kata selamat menjalani ibadah dalam bulan Ramadan. Menikmati. Selamat menikmati ibadah. Selamat selamat iftar kejap lagi. Jangan lupa banyakkan doa, minta ampun banyak-banyak, minta ampun, maaf. Waktu sahur, waktu iftar. Minta ampun khusus. Kemudian jangan lupa last sekali. Waktu iftar dan waktu sahur, waktu yang mustajab doa. Ingat iftar dan sahur. Makbul doa berbeza dengan mustajab doa. Makbul Allah boleh, tapi mustajab ni terpilih. Jadi cuba cari tempat tertentu tu. Antaranya waktu sahur, waktu nak iftar pun. So jadi, dan last kali jangan lupa like, subscribe dan share dengar cakap podcast ni, dan jangan lupa juga tekan bell notification so that you guys will not miss our videos. And ya, betul. Dan jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram Dengar Cakap dan juga TikTok. Juga follow TikTok dan Instagram Kak Wahida. Boleh juga follow Instagram saya. Selamat menyambut bulan puasa dan selamat berpuasa. Depresi kepada inspirasi dalam bulan Ramadan. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum.